Orang Johor Bahru, Tebrau atau Gelang Patah. Sana tu Sekolah Kebangsaan Tebrau menghala ke arah Plaza Sentosa sana. Selamat datang. Suasana kedai ni nampak simple je, tapi korang tengok ni. Ni menu-menu utama dia orang. Yang ini mi tarik daging. Okey, selambak daging dia ada dekat bawah ni, daging. Okey, yang ni mi tarik daging rebus. Besar gitu daging dia. Okey, untuk yang bersih seafood, ni ada udang, ada yang bercengkerang kat sini, nak yang bergoreng pun ada. Yang ni mi tarik goreng daging. Okey, daging dia dekat bawah tu. Tapi kalau korang nak makan nasi, dia bagi nasi, salad dengan sos ayam rebus. Untuk menu santai pula, ni dia orang ada dumpling udang, yang ni dumpling daging, yang ni kebab kambing, dan yang ni pula orang Melayu panggil kari pap, tapi versi dia orang lah. Peha ayam tanpa tulang masak Sichuan. Untuk minuman kita orang cuba dua je. Yang ini jeli kelapa sirat limau, yang ini jus kedondong. Untuk pilihan salad, korang boleh pilih dekat sini. Dia orang ada lobak, kentang, cendawan telinga. Yang ini seaweed. Semuanya ni satu bekas RM5.90. Tapi untuk dua ni cendawan tiram dengan obo-obo, satu bekas RM8.90. Korang cari je Othman Mi Tarik Taman Sentosa Johor Bahru. Diorang buka daripada pukul 11.30 pagi hingga 1 pagi setiap hari. Semua barang-barang kat dapur semua halal.